Allah sampai peringkat Rasulullah kata, siapa yang ada duit, man kana lahu sa'ah, dia ada kelapangan, bahagian untuk diambil bahagian, falam yudahi, kemudian dia tak melakukan ibadah qurban, fala yuqarribanna musallana, dia jangan datang dekat dengan masjid orang yang sembahyang hari raya pada hari tersebut. Katakanlah kita tak ada juga. Saya tak dapat, Ustaz. Tolong pergi bantu orang korban. Bantu bawa pisau. Bawa tenaga kita pegang tali. Tolong orang buat korban. Kemudian tolong lapah. Tolong bantu mereka buat korban. Kemudian orang tak bagi daging tersebut. Jangan marah. Jangan marah. Balik dengan senyuman. Jangan kita ambil balik. Ambil balik, kita mula menyumpah. Taubat lahum, tahun depan aku tak datang. Dia mulalah terus. Mulai daripada hari ni aku tak akan datang, tolong. Jangan. Dia dah dapat dah pahala korban. Dapat pahala korban. Dia telah membantu orang lain berkorban. Dalam masa yang sama, dia dalam keadaan yang dia tak ada kewangan. Tapi dia membantu. Cara Allah. Dia nak suruh tunjuk bagaimana kita dengan Allah dalam mentaati perintah Allah.